Ujang, bagi Okay. Tuan Ujang yang lama buat bisnes dan sudah lama menabur emas, bilakah waktu terbaik untuk kita jual atau pajak emas sekiranya terdapat keperluan kecemasan dalam bisnes? Soalan kedua, berapa lama tempoh boleh dapat cash tersebut? Silakan. Okay. So tuan-puan, tadi saya sempat tengok kan, kita boleh ada 277 share. Tapi view kita 580 tau. Jadi kalau 580 orang, seorang satu share dah jadi 580. Jadi kita short lagi separuh tuan-puan share kita. Okay, jadi tuan-puan yang baru join, selamat datang kita kat talk show kita malam ni. Jadi tuan-puan boleh bantu lagi share, bantu lagi tapping like, supaya lebih ramai lagi orang tahu tentang kelebihan emas. Sebab saya yakin dan percaya ramai lagi orang tak tahu tentang kelebihan emas. Orang tahu harga emas naik tahun ni. Okey, tapi apa manfaat dia, apa kelebihan dia? Okey, so tuan-puan, kita nak menjawab soalan daripada Tuan Fahmi tadi. So waktu terbaik tuan-puan nak jual emas ni tuan-puan adalah bila tuan-puan dah memang tak ada duit je lah. Sebab emas adalah tahanan hayat terakhir kewangan kita. Okey, sebab bila tuan-puan dah mula simpan emas, tuan-puan memang akan sayang emas tu, memang sayang nak jual. Dia akan jadi the last choice. Itulah pilihan terakhir yang tuan-puan akan buat, iaitu jual emas tuan-puan. Okey, ataupun anda arahanukan emas tuan-puan. Okey, arahanu ni tuan-puan, pajak emas ni adalah, kita ada dua cara kita nak dapat tunai daripada emas kita. Pertama, kita jual. Kita jual emas tu, kita dapat cash, kita dapat duit. Kedua, kita sayang nak jual emas tu, tapi kita nak duit. So kita cagarkan emas kita pajak emas kita dekat Arhanu, kita buat pembiayaan. Dekat Arhanu kita dapat pinjaman daripada Arhanu, emas tu kita letak situ, kena bayar upah simpan. Okey, ini dua cara nak dapatkan tunai daripada emas kita. Okey, berapa lama masa kalau jual berapa lama masa dapat duit tu? Sekejap je tuan-puan. Kalau jual dekat Public Gold dapat hari yang sama. Kan kalau kita arahnukan pun majoriti arahnu dekat Malaysia dapat hari yang sama. Okey, kalau hari ni tuan-puan tersilap lah beli emas syarikat lain, yang syarikat pun dah tak wujud, nak jual dekat tempat lain tak laku. Janganlah emas yang halus-halus 0.00000 banyak tak 0 gram tu. Itu memang susah lah nak jual kat mana-mana pun. Tapi kalau tuan-puan ada emas emas yang dah rosak, 916 putus semua, susah nak jual ke tempat lain, boleh jual dekat Public Gold. Harga dekat Public Gold antara yang tertinggi dalam pasaran hari ini. Okey, ini tuan-puan boleh rujuk dengan dealer dealer Public Gold yang ajak tuan-puan join malam ni. Okey. Kalau tuan-puan nak arahanukan pun, katalah banyak arahanu tak boleh nak bagi pembiayaan, yang boleh bagi pembiayaan tinggi pun arahanu yang di bank-bank saja, nanti kena sitos, kena sikris pula. Tuan-puan, Public Gold pun ada arahanu, KDE arahanu. Tuan-puan nak bawa power besar pun boleh pergi ke mana-mana KDE arahanu. Okey, alright. Jadi itu, kalau tuan-puan nak jual emas tuan-puan, nak bayar tuan-puan, ini adalah pilihan terakhir untuk kawangan tuan-puan. Okey, dan tadi saya nak sentuh yang salah faham masyarakat kita hari ini, yang merasakan tempat untuk simpan emas adalah di Arahanu. Okey, ramai orang ingat Arahanu adalah tempat untuk simpan emas. Mentang-mentang dia ada upah simpan, dia ingat itu tempat untuk simpan emas tuan-puan. Okey, tempat nak simpan emas kita panggil peti besi. Kalau kita pergi sewa peti dekat luar tu, kita panggil SDB tuan-puan, Safe Deposit Box. Itu tempat simpan emas. Okey, Arahanu ni tempat tuan-puan letak emas tuan-puan, pajak emas tuan-puan untuk dapat pembiayaan. Upah simpan tu kan dikenakan tu adalah 1% daripada nilai marhun. Nilai marhun tu nilai emas tu. Berapa harga semasa emas tu tuan-puan? 1% daripada nilai tu. Sedangkan tuan-puan ada pilihan untuk simpan emas di luar sana, di SDB, Safe Deposit Box. Kalau di Public Gold ada nama dia Public Safe, di mana kalau di Public Gold lebih kurang RM1 sehari. RM350. Okey, untuk setahun. Masuklah sampai penuh peti je tu. Kalau 5x5 tu penuh lah. Emas besar mana je tuan-puan? Okey, kalau dia simpan emas dekat Arahanu tu, tuan-puan membayar sangat-sangat mahal. Dia bukan tempat untuk simpan emas kita, tapi untuk tempat kita dapatkan tunai, dapatkan pembiayaan dengan cara kita pajak emas kita di Arahanu. Jadi hari ni tuan-puan kena hati, sebab tu bukan emas yang buat kita kaya, tapi ilmu dia. Sejauh mana keuntungan kita dengan emas, sejauh mana ilmu kita tentang emas. Bila tak ada ilmu ni tuan-puan, kita akan dimanipulasikan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab di luar sana. Okey, alhamdulillah saya ni berada dalam G100. Kalau tidak, saya pun samalah terikut-ikut pergi simpan emas dekat Arahanu. Simpan kat rumah takut, pergi simpan dekat Arahanu. Orang cakap pergi simpan kat Arahanu, ikut-ikut orang, FOMO. Orang simpan Arahanu, kita pun simpan Arahanu. Macam nak bayar ni? Bayarlah sikit-sikit upah simpan tu. Tahu-tahu dah tak mampu nak bayar. Dapat duit habis sebab dia belanjakan. Okey, kalau kita nak Arahanu tuan-puan, dia bagi saya, kalau tuan-puan nak jual ke atau ranukan emas, pertama kita tengok kemampuan kita nak tebus balik.
Okey, kemampuan kita nak tebus balik emas tersebut. Kalau kita tak mampu nak tebus balik dalam tempoh 6 bulan. Bagi saya kalau lebih daripada 6 bulan tu tinggi lah kita dah bayar upah simpan tu sebab 1% tu kan. Okey, dalam tempoh 6 bulan tu tuan-puan. Kalau kita susah nak tebus balik, okey, kalau untuk berniaga tak ada masalah bagi saya sebab dia boleh cover. Okey. Kalau tuan-puan rasa susah nak tebus balik, better tuan-puan jual. Sebab bila kita arahnu kan, kita tak dapat full amount. Okey, majoriti arahnu di Malaysia akan bagi 65 hingga 80%. 65 hingga 80% daripada nilai emas tersebut. Nilai per gram setiap arahnu berbeza-beza. Pembiayaan yang dibagi pun berbeza-beza. 65, ada yang bagi 65%, ada yang bagi sampai 80%. Okey. Jadi bagi saya tak masuk akal bagaimana teknik manipulasi arahnu di luar sana yang kononnya boleh ganda kat emas dengan arahnu kat emas kita, dapat duit boleh beli emas lagi. Sebab kita tak dapat full amount, macam mana nak beli emas lagi? Kan? Contoh, okey, kita ada 1 gram, dah 1 gram kita masuk dekat arahnu, dapat duit arahnu, kita boleh beli lagi 1 gram. Dah tentu kena top up duit. Sebab kita dapat 80% je paling tinggi daripada harga emas tu. Lepas tu nak kena bayar upah simpan tu nak cover pakai apa? Sebab tu tuan-puan pakar kewangan, okey, kata nasihat tak ada bila nak melabur ni kan, jangan buat pinjaman kecuali hartanah. Sebab apa? Hartanah dia boleh bagi kita income setiap bulan. Okey, hasil daripada rumah sewa, mungkin buat homestay, mungkin buat Airbnb, so boleh cover loan tersebut. Kalau emas, tuan-puan kena faham, asas ilmu emas ni, emas tidak memberikan pendapatan. Emas tak bagi pendapatan. Emas tak ada dividen. Macam mana kita nak cover upah simpan tu yang 1% sebulan? Bukan setahun, sebulan daripada nilai marhun. Okey. Jadi tuan-puan, yang baru nak bermula obses cari ilmu, manfaatkan platform yang ada dekat DG100 ni. Okey. Sebab tu kita buat talk show ni tuan-puan. Tuan-puan takkan jumpa lah syarikat emas di luar sana yang ada talk show setiap hari Rabu semata-mata nak bagi ilmu dekat masyarakat. Sebab tu kalau tuan-puan jumpa dealer Public Gold di social media, terutama sekarang ni kalau orang rancak live di TT kan, okey, mana ada dealer Public Gold buka beg kuning jual emas? Tak ada tuan-puan. Semua buat live cerita ilmu emas, cerita tentang manfaat emas kan, macam mana asas ilmu emas supaya kan tuan-puan tak kena scam di luar sana, supaya tuan-puan tidak dimanipulasikan oleh insan-insan yang tidak bertanggungjawab di luar sana. Okey, jadi tuan-puan hari ni dah selangkah dah. Tuan-puan dengar cakap dealer tuan-puan yang ajak join, tuan-puan dah selangkah dah. Kalau tuan-puan tarik break kan, bagi undur langkah tuan-puan, bagi join mereka yang bukan-bukan, tuan-puan bersedialah untuk bayar yuran kehidupan yang sangat-sangat mahal, yuran untuk menjadi pandai yang sangat-sangat mahal, okey, yuran kebodohan yang sangat-sangat tinggi. Okey, jadi saya serahkan kepada Tuan Fahmi. Semoga bermanfaat. Kalau kasar bahasa saya minta maaf. Okey, semoga saya dijemput lagi. Okey Tuan Fahmi. Baik Tuan Ujang, masih banyak Jadi Tuan Ujang kupasnya tentang arahnu. Jadi banyak yang salah faham dekat luar sana. Jadi arahnu ni kalau kita ada kemampuan untuk tebus 6 bulan ke bawah, sesuailah kalau kita nak arahnukan emas kita. Kalau dah lebih daripada tu, baik kita jual saja. Sebab bila kita buat arahnu ni, kita dapat tunai tak penuh, maksimum 80%, dan kita ada charge upah simpan sekitar 1% setiap bulan. Jadi tuan-puan, bagi mereka yang nak menyimpan emas, lebih sesuai simpan di safe deposit box. Boleh juga dapati kalau di Public Gold ada 2 tempat utama, iaitu di branch Relau dan juga di HQ Public Gold di Dandun Razak. Boleh sewa serendah RM350 setahun untuk tuan-puan simpan emas tuan-puan banyak mana, penuhkanlah. Dan tuan-puan akan rasa selamat dan tuan-puan tak kena upah macam kena bayar 1% setiap bulan. Itu bukan tempat kita simpan tuan-puan. Kita kena bayar tu bukan bayar sewa, itu bayar untuk kita dapat tunai, kita buat loan. Tuan-puan jadi itulah pentingnya kita kena ada ilmu supaya kita tidaklah kerugian. Jadi itu yang kalau kita tanya orang rugi simpan emas sebab mereka salah dapatkan ilmu dan salah bertanya kepada mereka yang tidak ada ilmu. Jadi